Okay, nama saya Rais Razik bin Mustafa Kamal. Saya daripada Kuala Lumpur dan acara saya ialah 400 meter. Okay, so far saya tengok saya punya sasaran dalam 2025 is saya try to break MSM record, insyaAllah, if I can do my best. And 2025 saya target banyak international game. This is one of the intercom lah, saya boleh pergi ASEAN Turkey. And then kita ada SG lagi tahun ni, dekat Uzbek lagi. And then CUT lagi hujung tahun, if tak clash dengan SPM kan. So bagi saya, sasaran saya ialah saya nak pecah rekod rekod MSM. Bagi saya tak ada apa yang mustahil, nothing is possible for me. So saya akan maybe pecah rekod national dalam 2 or 3 years more. Nothing is possible, saya yakin dengan diri saya boleh. And bagi saya nothing is impossible sebab saya tengok rekod tu 46.06 dan saya sekarang 16 tahun, saya telah buat 48.99. So lagi 2 second is not possible lah, it's possible for me. Saya letakkan abang Umar Osman kita sebagai idola kerana cara larian dia, teknik dia dan dia punya achievement dalam bidang 400 ni, how dia boleh compete dengan level-level like dia menang Sukan C hari tu. Saya memang proud dengan dia, saya memang idolakan dia.